Pertama, Alhamdulillah untuk tahun ni memang kita ada objektif tersendiri, dan untuk game hari ni Alhamdulillah apa yang kita buat correction untuk persiapan bertemu dengan sekolah sukan Malaysia Gambang ini, kita berjaya kita laksanakan. Kita ball possession, kita boleh buat switch play untuk attacking. Itu saya kata tanya kepada pemain SLFA FC. Ya, dalam kalau kita contoh dalam SLFA FC, yes, kita rasa kita gabungkan dengan pemain lama ex sekolah sukan, dan apabila ada komunikasi begini yang selepasnya seni akan dituju ajar. Kadang-kadang dari segi bola sepak wanita ni, untuk adik-adik kecil ni, segi buat keputusan, critical thinking itu sukar untuk buat. Bila kita main game tinggi, benda ni akan nampak jelas. Tapi apabila ditampung dengan pemain senior yang Alhamdulillah ada pengalaman di main untuk Malaysia dengan FAM, jadi ilmu yang diorang itu bagi keterangan dalam padang dan buat keputusan itu lebih baik untuk pemain LFA FC. Untuk anak-anak perempuan yang memang minat, saya akui bola sepak wanita ini banyak peminat dia tersendiri di luar. Untuk ibu ayah, kita teruskan sebab ini peluang untuk anak-anak selain daripada bola sepak, dia boleh mendisiplinkan diri. Dan apabila untuk memilih pasukan itu, tak kisah bermula dengan siapa sekalipun, kami yakin jurulatih ingin berkongsi ilmu. Kemudian satu tahap kita pilih satu tempat yang orang kata ada pengurusan lebih baik supaya dia boleh ke arah macam Liga Puteri ini, supaya mereka boleh berkarya dengan bola sepak Malaysia. Untuk SSLFA FC ini, kami mengharapkan, kami berusaha sebaik mungkin cuba untuk mempertahankan apa yang kita ada. Tetapi saya lebih suka tengok bola sepak untuk U16 ini telah banyak pilihan. Jurulatih pun cukup pengalaman, dan orang-orang bukan orang biasa. Pasti diorang nampak ilmu yang diorang ada tu akan diturunkan kepada pemain-pemain muda, dan saya harap pemain-pemain muda ini boleh apply ataupun praktikkan dalam pandangan sebaik-baik mungkin.